Suplemen yes, Kaedah kena ambil sebab bila kita dah potong perut, kita kena ambil more suplemen. Saya perlukan sebab nutrition saya sangat rendah. Akak tak boleh makan multivitamin tau. Bila akak makan multivitamin, rupanya kan lain body, lain cara dia. Bila akak makan multivitamin, penyakit akak dia akan haywire balik semua. Darah tinggi naik, kecil manis naik, Kaedah punya kolesterol naik. So bila Kak cakap doktor macam mana, dia kata okay, you kena ambil macam contoh D3 lain waktu, vitamin lain waktu, kalsium lain waktu. Dari satu mata Kaedah rabun tau. Kan kita kecil manis, kita rabun. Since Kaedah ni dia blurring tu dia dah cerah, dia dah tak ada silau tu, dah kurang. Sebelum ni saya cepat rasa nak tertidur, tapi kita nak tidur lama, kerap kencing, toilet semua dia kacau kita punya tidur, tapi hanya sementara saja. Lagi satu, semua orang tahu kalau kecil manis hinggap pada lelaki, tapi saya border, saya baru nak masuk fasa tu kan. So kita tahulah macam mana. So selepas ini alhamdulillah. Kita juara. Dekat mana Kak jumpa veterin? Manager aku yang kerjakan. Dapat dekat media sosial lah. Ada nampak iklan dekat mana? Media sosial, dekat Facebook semualah. But so far Kaedah ambil ni, dia punya result tu alhamdulillah lah. Cuma mula-mula tu Kaedah rasa takut sebab dia punya, macam saya cakap lah tadi, healing process dia mungkin membuatkan kita a bit trigger dengan benda tu kan. Jadi alhamdulillah so far okay. Mungkin ni kita biarkan dulu. Kaedah nak ambil mungkin dalam more than sebulan lebih, dan baru Kaedah pergi buat medical check up, tengok macam mana the result. Akak kena cakap yang akak ni adalah patient sleep Haria, supaya orang dia tak confuse. Sebab akak memang bagi tahu, dia orang tahu memang akak ada penyakit tu. Akak kalau cakap dengan Tina, akak kata babe, I memang ada penyakit tu, tapi lepas I potong benda tu dah reduce. Tetapi kalau I tak jaga benda tu akan ada balik, I cakap. So this is one of the supplement yang kita try and error lah. Kaedah ada tunjuk dengan Kaedah punya pakar nutrition. Apa saja yang Kaedah makan, Kaedah ambil suplemen, Kaedah akan tunjuk dengan saya punya nutrition. Sebab kita dekat Baria tu kita ada nutrition khas. So far dia tengok benda ni tidak mengganggu lagi Kaedah punya sistem. Tapi senang lawas Ni juga. Dia ni dia memang membantu pencernaan, dia bantu juga untuk veterin untuk melawaskan. Kaedah sebelum Kaedah buat sleeve, Kaedah ada doktor diagnose akak early stage cancer pancreas. Tapi selepas buat alhamdulillah tak ada, dan itu pancreas ni berkaitan dengan kencing manis juga. But alhamdulillah lepas Kaedah buat memang dah tak ada. Memang doktor sahkan memang Kaedah dah tak ada early stage cancer. Ni nak share dengan you all, kalau you all rasa you all ada penyakit yang kronik dengan kencing manis ataupun apa saja yang 3 serangkai yang you ada pun should be okay. You all boleh cuba amalkan produk daripada Nuranix ni, Betarin ni, untuk kesihatan you all. Cik Dah syarekan, satu family, satu Betarin. Untuk consume produk ni, untuk bacaan 10 ke bawah, you all boleh ambil 1 biji pagi dan 1 biji malam. Okey, kalau bacaan 10 ke atas, you all boleh ambil 2 biji pagi dan 2 biji malam. Baik untuk you all, kalau you all beli 4 Betarin ni, 4 botol, you akan dapat 2 percuma, no sugar. So kita boleh dapatkan kat mana yang? Okey, boleh tekan link di bawah. Kat beg kuning juga. Yes.